Untuk menu berbuka puasa hari kelima ni saya buat sukiya pun. Kalau korang nak try, so jom ikut sama-sama. Mula cari daging syabu-syabu, letak garam, serbuk rasa, sos tiram, garlic powder, black pepper and gaul-gaulkan. Minyak bijan sikit, okey, gaul-gaulkan. Lepas tu ambil kuali, letak minyak atau butter, gorengkan daging tadi. Letak aji tadi terlupa letak. So korang gorengkan sekejap je sebab daging ni dia dah memang nipis. So dah siap. Korang buat 30 minit sebelum buka puasa pun sempat. So jom buat sos pula. Okey, saya gunakan roasted sesame mayo, sedikit bawang putih, cili hijau, garlic chili oil dan daun ketumbar. Itu je. Gaul-gaulkan dah siap. Lepas tu kita cedokkan nasi. Kalau guna beras white tu lagi sedap sebab dia lembut. Letaklah semua sayur yang kita ada. Lepas tu daging yang kita masak tadi. Last sekali ambilkan sos yang kita buat tu, tuangkan dekat atas. Lepas tu dah boleh makan.